Lega tengok betapa hebatnya aku sekarang ni. Semua harta kekayaan aku ada. Bukan macam adik aku tu. Miskin, malas, tak ada apa. Tak boleh jadi ni. Serul kat kampung tu duduk ni, mesti tengah bodek ayah ni nak dapatkan geran tanah. Hello? Ayah? Panas orang Serul ni. Ni kalau rumah Johan rasa sejuk kat ni. Ni tambah puasa-puasa ni panas ni panas. Buat apa ni? Apa yang buat ni? Saya ingat ni sampah bang. Bukan. Ini memang macam ni. Kami letak dekat sini sebab ini syarikat saya punya. Tuan, sini je tuan. Alang-alang tuan dah lalu tuan. Tengok ni. Ada orang nak ambil barang-barang kita tuan. Alah tak apalah. Yang benda ni sikit je. Kita bagi je siapa-siapa nak ambil. Ha? Baiklah tuan. Tak apa, awak ambil je apa yang nak. Awak ambil je semua. Boleh? Terima kasih tuan. Alhamdulillah dapat juga untuk hari ni. Dapatlah belikan ayah sesuatu untuk raya tahun ni. Tu Hasrul. Mana? Loh, dengar kata abang dia duduk Kuala Lumpur tu nama Johan. Kaya katanya. Ya, kaya. Akulah kalau ada anak perempuan, aku pilih Johan tu jadi menantu aku. Ish, kesian Kak Asrul. Nampak macam orang miskin, umur dia kecil sangat. Bulan puasa. Allahu Akbar, bulan-bulan puasa. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami memang nak beraya. Abang, tu. Abang, tanya sekejap. Ya, nanti. Ayah, Cik nak tanya ni. Bila boleh tukar geran ke nama Cik ni? Ni duk Cik dah tunggu lama ni. Nak tunggu Cik tak ada kan ni? Labu. Ayah. Ni je yang ada ya. Saya harap ayah terimalah seadanya. Yang ni yang saya kumpul untuk ayah kita kali ni ya. Terima kasih. Sama-sama abang. Ya. Dek, abang nak minta maaf banyak-banyak kat hang ni. Abang banyak pandang rendah kat hang. Abang pun banyak buat salah kat hang. Kita banyak-banyak lah. Saya pun minta maaf lah bang. Kalau selama ni saya ada buat silap dengan abang. Kita pun adik-beradik bang. Ya. Banyak-banyak lah. Sabar ayah bang. Okey ni ayah anggap semua ni anak-anak ayah semua lah. Semua tak ada kurang, tak ada lebih lah. Sama-sama semua. Okey. Baik, kita bayar lah. Ya. Kita maaf banyak ayah. Baik-baik. Saya bayar minta maaf ya. Sama ayah ya. Kami daripada Program Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye.